Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH RC Empire. Okey, hari ni satu produk baru daripada brand yang kita kenal selamanya, iaitu brand HSP. HSP dah keluarkan satu model baru, iaitu model Brontosaurus V2 yang baru sampai kat kedai lah. Macam korang tengok, dia punya body sangat-sangat cun, sangat-sangat segak. Sesuai sangatlah untuk korang yang berminat dengan monster truck, tetapi harganya sangat-sangat berpatutan. Saya boleh kata bawah 1K lah. Macam korang tengok depan ni, segak bagai. Dan juga ada lampu ke depan lah. Ini bahagian luaran lah. Di bahagian belakang, dia dah tak payah tambah-tambah wheelie bar lagi. Bronto V2 ni dah bagi wheelie bar sekali kat belakang. Ini bahagian luaran dia. Jom kita masuk ke dalam. Shing! Okay, so macam orang kenal dengan HSP Brontosaurus yang first generation punya, dia dah datangkan 4 set depan belakang. Dia punya shock, so dia ada 8 biji lah shock dia. Lepas tu korang boleh nampak dia punya similarity, dia punya bersamaan dengan HSP V1, tetapi dia dah banyak improve lah. Contohnya dekat tub chassis ni dia dah tukar dah, dia boleh tutup kiri kanan. Dia dah sediakan center brace sebab dia tahu masa V1 punya bila lompat-lompat chassis dia maybe akan bengkok sedikit. Selalunya dia akan flexing, dia akan tambah lah dengan brace tengah-tengah ni supaya chassis tak flex sangat. Dia punya arm tak silap saya dah berubah, linkage semua dah boleh adjust, dan juga shock dia pun adjustable lah, boleh buat macam-macam. Elektronik yang dia bagi adalah elektronik ala-ala Hobbywing. ESC dia memang RTR Hobbywing punya. Motor dia adalah motor OEM, dan juga servo 9 kilo lah. Korang tahu kereta ni boleh pergi laju, boleh wheelie-wheelie, dan insyaAllah kereta ni senang di upgrade lagi kalau korang nak main lagi laju. Abang datang kami di MSH boleh buat kereta anda lagi laju. Dia dibekalkan juga dengan bateri 2S daripada Sunpado. So ini cukup lah untuk korang bermain sampai puas. Dan kita juga ada jual bateri yang lebih besar, bateri yang lebih powerful lah. Untuk RC ni, bumper dia special sikit. Dia dah ada spring absorbing. Dia bila ada impact, spring tu akan membantu absorb dia punya impact tu, dan juga dia disperse lah, so tak ada major kerosakan tu, boleh dielakkan lah. Kita tengok chassis bawah dia, lawa lah, lawa dah ada skid plate sekali. Tayar dia pun agak updated juga, dia lebih garang dengan design dia, dah macam ala-ala Proline sikit design dia. Korang akan puas hati lah dengan RC Brontosaurus V2 ni. Jom kita tengok remote pula. Remote pun dah updated daripada HSP, ada macam-macam jenis trim dan juga reverse lah. Okay, macam saya kata tadi, dia dah dilengkapi dengan lampu. Steering dia agak laju so sesuai untuk gaya pemanduan yang lebih sporty lah. Dah macam kereta betul pula kan. Ini dengan sistem brushless lah. Kalau kembang-kembang katanya. Alright, so sangat best. Lompat-lompat ke backflip ke, memang shock. Okay, so untuk penutup video ni, saya ingin announce yang produk-produk HSP dah sampai so kepada para peminat on-road yang korang dah main daripada D-Max, korang nak upgrade, bak datang stok penuh korang boleh datang ke MSH untuk dapatkan stok-stok HSP ni lah. Kalau korang nak membeli HSP ni, korang boleh singgah ke MSH hari ni. Kita juga sediakan postage ke seluruh Malaysia, dan juga kita sediakan expeditor untuk yang korang nak menggunakan ansoran. Kita berjumpa lagi di video hadapan. Assalamualaikum, peace.